6 tahun lebih dah. Aku dah ada 2 orang anak. Beratus kilometer, entah-entah dah beribu kilometer dah aku tolak stroller ni. Dari Malaysia sampai keliling Tokyo. Dan hari ni aku nak share dekat korang kenapa stroller Joey ni masih lagi jadi pilihan aku sampai sekarang. Kalau korang tengah cari stroller yang tahan lasak, ringan, praktikal, video ni memang untuk korang. Aku beli stroller ni masa anak sulung aku baru lahir pada tahun 2019. Sampai sekarang, anak kedua aku dah hampir 3 tahun dah. Tak pernah rosak, tak pernah major servis. Cakap je ke mana, outdoor ke, dalam mall ke, dalam train station ke, dalam train sendiri ke, dalam bus ke, semua going strong. Kelebihan pertama stroller ni adalah build quality dia yang padu. Rangka dia kukuh, tapi pada masa yang sama, dia tetap fleksibel. Rangka yang kukuh ni penting supaya kalau kau terlanggar apa-apa, tak adalah terputusan di sini. Tak adalah tercerai berai. And selamatlah untuk anak kita duduk dalam stroller tu. So kalau fleksibel, dah lah senang selit-selit. Bila terlanggar pun, ada impact absorption. Selamat untuk baby kita. Tak keras, tak lembik, just nice. Yang kedua, part-part dia semua tahan lasak dan masih tip-top. Korang tengok ni, tayar masih okey, tak jam, brake pun makan, shade elok, tak koyak, tak compang-camping lagi. Handle pun masih mantap lagi grip dia. Padahal aku dah lenjan lebih 6 tahun ni stroller ni. Aku bukannya jenis cemat sangat pun, tapi stroller ni memang lasak. Tadi aku cerita buat kualiti dia bagus, dia tahan lasak. Yang best ni lagi, dia ringan baik. Lebih kurang 6-7 kilo je lah. Kalau aku tak jumpa lift dekat train ke apa ke, aku angkat je stroller, lipat, galas, bawa je naik atas tangga tu. Smooth je. Bila dah senang lipat, nak simpan dengan masuk dalam bonet kereta pun senang. Kalau korang jenis suka travel ataupun banyak turun naik kereta, stroller ni sesuai untuk korang. Yang keempat, aku suka adalah weight distribution dia. Secara basis aku punya stroller Joey ni tak pernah lagi terbalik ke belakang, thanks to the good weight distribution yang ada pada stroller ni sendiri. So basically it's safe kalau korang letak baby, lock, korang boleh buat kerja lain. Contoh macam nak beli barang ke apa ke, boleh tinggalkan baby tu tanpa risau baby tu terbalik. Aku pun pernah try letak beberapa beban dekat handle stroller ni, and korang kena pastikan berat-berat yang korang gantung tu tak melebihi 3 kilo untuk minimizekan risk baby daripada terbalik. Lebih daripada 3 kilo, kalau jadi apa-apa jangan salahkan stroller, salahkan diri sendiri. Kesimpulannya stroller Joey ni memang win. Tahan lasak, ringan, senang lipat dan simpan, dan tak cerewet nak jaga. Itu review jujur aku pasal stroller Joey ni. Kalau kau ada apa-apa nak tanya, kau boleh drop je komen kat bawah. InsyaAllah aku cuba entertain mana yang aku tahu. Mana yang aku tak tahu tu, aku harap ada orang lain yang boleh bantulah. Itu saja geng. Assalamualaikum.